Okay, maaf saya buat video pakai spek mata tengah hari. Silau. Belakang ni adalah rumah teres 2 tingkat yang lokasi dia berada di Kampung Sungai Lang, Banting. Jom kita tengok dalam. Okey, ini gambaran daripada luar untuk projek rumah teres 2 tingkat di Sungai Lang, Banting ni. Saiz dia 20x103. Jadi kita tengok apa yang special pasal rumah ni. Okey, ini dia punya carport. Abang kakak boleh tengok dia punya saiz. Boleh masuk 1, 2, 3, 4 kereta ataupun 1, 2, 3 kereta. Carport depan je besar. Tengok dari sini panjang. Kita tengok dalam pula macam mana. Assalamualaikum. Ini dia punya bahagian ruang tamu. Sana dapur, sini tangga. Bawah tangga ada store. Ada 1 bilik. Lepas tu developer bagi free gift tabletop. Ini ada toilet. Toilet ni attach dengan bilik bawah. Lagi yang best pasal projek ni adalah ekstra tanah di bahagian belakang. Ekstra tanah dekat bahagian belakang ni pun agak besar. Boleh extend lagi, terpulang kepada abang kakak punya creativity. Jom kita tengok bahagian atas pula. Okay, kita naik tangga. Dah sampai ke bahagian ruang keluarga di bahagian atas. Ini master bedroom. Ini bilik nombor 2, bilik nombor 3. Bilik nombor 3 dengan 2 ni ada toilet sendiri. Dia tak attach dengan toilet sebelah. Masing-masing ada toilet sendiri. Pergi pada master bedroom. Okay, ini bilik untuk master bedroom. Luas dan besar. Ada toilet sendiri. Dekat sini ada pintu. Boleh buka. Okay, jadi kalau abang kakak nak extend, tinggal buang pagar ni. Boleh terus extend. Boleh buat balcony. Okay. Jadi abang kakak kalau berminat dengan projek ni, boleh terus hubungi saya. Jumpa nanti.